Pernahkah anda terfikir mengapa kepingan salji sentiasa mempunyai 6 penjuru? Atau kenapa biji benih di bunga matahari tumbuh dalam bentuk lingkaran sempurna? Malah, adakah anda kagum melihat bagaimana tamadun purba, tanpa sebarang hubungan antara satu sama lain, mampu membina piramid dan kuil dengan ketepatan matematik yang menakjubkan? Jawapan kepada semua persoalan ini mungkin terletak pada satu konsep, geometri sakral. Ini bukan sekadar pelajaran sekolah tentang segi 3 dan segi 4. Ini adalah ajaran yang menyatakan bahawa alam semesta berkomunikasi dengan kita melalui bahasa bentuk, nombor dan perkadaran. Dalam video ini, kita akan memulakan perjalanan untuk merungkai kod ilahi ini. Adakah ia hanya hikmah purba, kunci kepada pemahaman realiti, atau sekadar siri kebetulan indah yang gemar dicari oleh otak kita? Bersiap sedia, kita mulakan penyelaman ke dalam geometri Tuhan. Untuk memahami intipati geometri sakral, kita perlu kembali ke ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani, purba, Mesir, Hindu dan Cina semuanya percaya bahawa bentuk geometri tertentu merupakan asas kepada kewujudan segala-galanya. Ahli falsafah Plato berpendapat bahawa dunia terdiri daripada 5 jasad ideal yang dikaitkannya dengan unsur alam. Gurunya Pythagoras pula mengisytiharkan bahawa segala-galanya adalah nombor dan percaya bahawa hukum matematik bukan sahaja mengawal planet tetapi juga muzik dan jiwa manusia. Bagi mereka, geometri bukan sekadar sains tetapi ilmu suci, cara untuk memahami akal budi sang pencipta. Mereka melihatnya sebagai jambatan antara dunia material dan dunia rohani. Idea geometri sakral itu sendiri adalah mudah. Jika wujud hukum fizik sejagat, maka mesti wujud juga corak universal yang digunakan oleh fizik itu. Dan corak-corak ini bersifat geometrik. Ini adalah kepercayaan bahawa segala-galanya dari atom terkecil hingga ke galaksi dicipta mengikut satu pelan induk yang seragam dan harmoni. Kita mulakan dengan konsep asas yang menjadi teras kepada keseluruhan ajaran ini. Apa yang di atas adalah yang di bawah. Prinsip hermetik ini menjelaskan bahawa hukum-hukum yang mengawal makrokosmos atau alam semesta diulangi dengan tepat di dalam mikrokosmos, sama ada di dalam diri manusia, sel mahupun atom. Geometri sakral adalah manifestasi visual bagi prinsip tersebut. Cuba perhatikan model atom dengan elektron yang mengelilingi nukleusnya. Kemudian bandingkan pula dengan model sistem suria, di mana planet beredar mengelilingi matahari. Bukankah persamaannya sangat menakjubkan? Para penyokong geometri sakral menegaskan bahawa ini bukanlah satu kebetulan semata-mata. Sebaliknya, ia adalah pola geometri dan tenaga yang sama yang termanifestasi pada tahap kewujudan yang berbeza. Dengan mengkaji bentuk yang wujud dalam alam, tubuh kita dan kristal, kita dapat memahami prinsip-prinsip yang membentuk bintang dan galaksi yang jauh. Ini adalah usaha mencari bahasa penciptaan yang universal. Sebuah bahasa yang mampu menjelaskan sekecil-kecil zarah pasir sehinggalah kepada keseluruhan infinity kosmos. Dan jika kita mencari unsur binaan yang paling awal, yang paling asas bagi geometri ilahi ini, ia sudah pasti adalah bulatan. Malah sebelum wujudnya tulisan, manusia sudah menyembah matahari dan bulan, iaitu bulatan sempurna di langit. Bulatan adalah simbol kesatuan, keutuhan dan ketakterhinggaan. Ia tidak mempunyai permulaan maupun penghujung. Semua titik pada lilitannya sama jarak dari pusat, menjadikannya simbol kesamaan dan keadilan ilahi. Inilah bentuk pertama yang muncul dari kekosongan, dari satu titik tunggal yang mengembang ke setiap arah. Dalam tradisi kerohanian
Bulatan melambangkan Tuhan, keabadian dan roh. Dalam biologi, bentuk kehidupan pertama, iaitu sel, adalah berbentuk sfera atau bulatan. Planet, bintang, titisan air, anak mata kita, semuanya cenderung kepada bentuk yang sempurna ini. Bulatan adalah alfa dan omega, permulaan penciptaan dan simbol penyempurnaan yang menyimpan potensi untuk semua bentuk yang lain. Apa yang akan berlaku jika kita ambil dua bulatan yang sama saiz dan tindihkan ia sehingga pusat setiap bulatan itu berada tepat di lilitan bulatan yang satu lagi? Kita akan peroleh salah satu bentuk yang paling mistik dan paling berkuasa dalam geometri sakral, Vesica Piscis, yang bermaksud pundi ikan dalam bahasa Latin. Simbol ini menyerupai mata atau biji benih. Ia melambangkan tindakan penciptaan yang pertama, pemisahan kesatuan kepada dualiti. Inilah kelahiran dualiti, cahaya dan kegelapan, maskulin dan feminin, langit dan bumi. Ia adalah persilangan suci antara dua dunia, dunia rohani dan dunia material. Daripada bentuk inilah, daripada rahim kosmik inilah, semua bentuk geometri yang lain dilahirkan. Dalam Kristian, simbol ini menjadi lambang Yesus Kristus. Namun, ia jauh lebih kuno dan ditemui dalam kesenian Mesir, Mesopotamia dan India. Vesica Piscis ialah gerbang atau portal di mana roh memasuki jirim dan yang tidak terzahir menjadi terzahir. Inilah geometri penciptaan alam semesta. Meneruskan proses penciptaan yang telah dimulakan dengan Vesica Piscis, kita kini tiba pada simbol seterusnya, benih kehidupan, the seed of life. Ia terbentuk daripada 7 bulatan yang mempunyai diameter yang sama. Satu bulatan berada di tengah, manakala 6 bulatan lain disusun mengelilinginya dan kesemuanya bersilang di titik pusat. Corak ini menyerupai kuntuman bunga dan melambangkan 7 hari penciptaan seperti yang digambarkan dalam banyak kepercayaan agama di dunia. Setiap bulatan mewakili satu hari baru atau satu fasa penciptaan yang baru. Benih kehidupan adalah simbol universal bagi kelahiran, kesuburan dan permulaan kitaran baharu. Menariknya, pola yang sama ini juga dapat diperhatikan dalam alam semula. Jadi, pada peringkat mikro, apabila sel telur yang disenyawakan mula membahagi, ia melalui peringkat 2, 4 dan 8 sel, membentuk struktur yang sangat menyerupai benih kehidupan. Bagi orang-orang purba, ini bukan sekadar kebetulan. Ia adalah bukti bahawa proses penciptaan alam semesta dan proses pembentukan kehidupan baharu tunduk kepada hukum geometri yang sama. Jika kita terus membina bulatan menggunakan prinsip yang sama seperti benih kehidupan, kita akan menghasilkan salah satu corak geometri sakral yang paling terkenal dan disanjung tinggi, iaitu bunga kehidupan. Corak ini sangat rumit, terdiri daripada 19 bulatan yang bersilang. Semuanya terangkum dalam satu sfera yang besar. Simbol ini dipercayai mengandungi kesemua bentuk geometri yang mungkin, kesemua hukum matematik dan kesemua pemalar fizikal yang wujud dalam alam semesta kita. Ia seolah-olah adalah pelan induk asal yang digunakan untuk mencipta segala sesuatu yang wujud. Apa yang menakjubkan ialah imej bunga kehidupan ini ditemui di pelbagai pelosok planet, merentasi budaya-budaya yang nampaknya tidak mempunyai sebarang kaitan antara satu sama lain. Ia dapat dilihat di kuil Osiris di Abydos, Mesir, di kota larangan di Beijing, di sinagog purba di Israel, serta di kuil-kuil di India dan Jepun. Bagaimana orang purba boleh mengetahui tentang simbol yang begitu kompleks ini? Bagi ramai pihak, penemuan ini adalah bukti kukuh bahawa terdapat satu sumber pengetahuan purba yang sama mengenai struktur realiti
Di dalam struktur kompleks bunga kehidupan, tersimpan satu lagi corak yang sangat penting, iaitu buah kehidupan, a fruit of life. Ia terdiri daripada 13 bulatan yang dipilih daripada keseluruhan skema utama. Ketiga-tiga belas bulatan ini dianggap sebagai bahagian feminin dalam proses penciptaan, mewakili asas intuitif di mana segala-galanya bermula dan muncul. Namun, untuk mengaktifkan potensi agung ini, ia memerlukan tenaga maskulin, iaitu garis lurus. Jika kita menyambung pusat ke semua 13 bulatan itu menggunakan garis lurus, kita akan memperoleh satu bentuk geometri yang sama sekali baharu dan menakjubkan Cube Metatron. Figur ini dinamakan sempena Malaikat Agung Metatron, yang dalam beberapa ajaran mistik tertentu dipercayai sebagai penjaga rahsia langit dan juru tulis Tuhan. Cube Metatron adalah peta penciptaan yang memperlihatkan bagaimana tenaga menyebar daripada satu pusat tunggal ke semua arah, lantas mewujudkan struktur yang seimbang dan harmoni. Ini menandakan peralihan yang penting daripada lengkungan yang mengalir dan intuitif kepada struktur garis lurus yang jelas dan logik. Ia adalah proses bergerak daripada potensi semata-mata kepada pelaksanaannya yang menyeluruh. Jadi, kita sudah dapat Cube Metatron. Apa yang istimewa sangat tentang cube ini? Istimewanya, di dalamnya terkandung kelima-lima jasad platonik, iaitu blok binaan asas realiti 3 dimensi kita, seperti konsep patung Matryoshka. Cube Metatron adalah sejenis kunci geometri yang membuka laluan kepada pemahaman struktur jirim. Ia menggabungkan prinsip feminin yang diwakili oleh sfero daripada buah kehidupan dan prinsip maskulin yang digambarkan oleh garisan lurus. Bentuk ini melambangkan keseimbangan antara intuisi dan logik, perasaan dan akal. Mereka yang mendalami esoterik percaya, meditasi pada Cube Metatron membantu mengimbangi tenaga-tenaga ini dalam diri kita dan menyelaraskan diri dengan getaran harmoni alam semesta. Ia adalah alat untuk memahami bagaimana pelbagai bentuk yang kita lihat di sekeliling kita muncul dari satu sumber yang tunggal. Cube ini menunjukkan bahawa di sebalik kekacauan dunia zahir tersingkap satu aturan yang sempurna. Mari kita selami dengan lebih mendalam pepejal platonik yang tersembunyi di sebalik Cube Metatron. Ini adalah 5 bentuk 3 dimensi yang unik, di mana setiap muka, sisi dan sudutnya mempunyai ukuran yang sama. Kelima-lima bentuk ini ialah tetrahedron dengan 4 muka segitiga, cube 6 muka segi 4 sama, octahedron 8 muka segitiga, dodecahedron 12 muka segi 5 dan icosahedron 20 muka segitiga. Ahli falsafah Yunani kuno, Plato, percaya bahawa kelima-lima bentuk ini merupakan blok binaan asas kepada alam semesta. Beliau kemudian mengaitkan setiap satu daripada bentuk ini dengan 5 unsur utama. Tetrahedron dihubungkan dengan api kerana bentuknya yang tajam. Cube mewakili bumi disebabkan kestabilannya. Octahedron pula dikaitkan dengan udara kerana ia kelihatan ringan. Icosahedron yang dianggap bentuk paling licin atau streamline mewakili air. Manakala dodecahedron yang paling misteri dikaitkan dengan ether atau roh, iaitu bahan yang membentuk seluruh kosmos. Usaha ini merupakan salah satu percubaan terawal untuk menghuraikan dunia menggunakan matematik dan geometri, dan sehingga kini ia masih memukau kita dengan keindahan dan kedalaman falsafahnya. Kita beralih kepada nombor yang sering disebut sebagai nisbah ketuhanan atau nisbah emas, yang adalah nombor tak nisbah. Nilainya kira-kira 7/18 dan diwakili oleh huruf Yunani Phi, F. Keunikan nombor ini terletak pada definisinya. Jika anda memahagikan sesuatu segmen kepada 2 bahagian,
di mana nisbah keseluruhan segmen kepada bahagian yang lebih besar adalah sama dengan nisbah bahagian yang lebih besar kepada bahagian yang lebih kecil. Maka nisbah tersebut ialah nombor phi. Kedengaran rumit, namun sebenarnya perkadaran ini boleh ditemui di mana-mana sahaja dalam alam semula, jadi dan karya seni. Nisbah tubuh manusia, susunan daun pada batang pokok, struktur cangkerang Nautilus, malah helix ganda 2 DNA. Semua ini mengikut hukum nisbah emas. Orang Yunani kuno menggunakan perkadaran ini ketika membina Parthenon dan Leonardo da Vinci menerapkannya dalam lukisan beliau, termasuk Mona Lisa yang terkenal. Secara umum, objek yang dicipta dengan mematuhi nisbah emas dianggap sebagai yang paling harmoni dan cantik di mata kita. Adalah kod matematik bagi kecantikan. Terkait rapat dengan nisbah emas, Golden Ratio adalah satu lagi siri matematik yang amat terkenal, iaitu nombor Fibonacci. Ia bermula dengan sifar dan 1, di mana setiap nombor berikutnya adalah hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Contohnya, sifar, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya tanpa henti. Apakah kaitan jujukan ini dengan nisbah emas? Sungguh menakjubkan apabila anda membahagikan mana-mana nombor dalam siri Fibonacci dengan nombor sebelumnya, hasilnya akan semakin menghampiri nilai phi, iaitu perkadaran ketuhanan, divine proportion, yang masyhur itu. Namun, yang paling menakjubkan adalah cara siri ini menjelma dalam alam semula jadi. Bilangan kelopak pada kebanyakan bunga adalah nombor Fibonacci. Susunan biji benih dalam bunga matahari dan sisik pada kon pine cone membentuk lingkaran spiral yang bilangannya turut mengikut nombor Fibonacci. Jujukan ini seolah-olah menerangkan hukum pertumbuhan dan pembiakan dalam kehidupan. Ia adalah sejenis algoritma yang digunakan alam semula. Jadi, untuk mencipta bentuknya, sentiasa berusaha mencapai kecekapan dan keharmonian yang maksimum. Apabila kita menggabungkan nisbah keemasan dengan jujukan Fibonacci, kita akan menemui satu lagi bentuk asas yang mengawal alam semesta, iaitu bentuk lingkaran. Lingkaran ini bukanlah lingkaran biasa, tetapi lingkaran logaritma atau sering disebut lingkaran emas. Dengan melukis lengkuk di dalam segi empat sama, di mana sisi-sisi segi empat tersebut bersamaan dengan nombor-nombor Fibonacci. Bentuk mempunyai ciri unik. Ia membesar dan berkembang tanpa mengubah bentuk asalnya. Oleh sebab itu, lingkaran ini diangkat sebagai simbol evolusi, pertumbuhan dan pembangunan yang tiada henti. Kita dapat melihat lingkaran ini di mana-mana sahaja. Dari dwipilinan DNA kita yang bersifat makroskopik sehinggalah ke lengan-lengan gergasi galaksi berlingkar, termasuklah galaksi Bima Sakti kita sendiri, cangkerang moluska, tanduk haiwan, puting beliung, taufan, bahkan cara burung helang menjunam ke arah mangsanya. Semuanya mengikut trajektori lingkaran emas ini. Inilah corak pergerakan dan pertumbuhan tenaga yang sejagat di seluruh alam semesta. Lingkaran ini menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan terus berkembang, sentiasa kembali kepada sumber asalnya, tetapi pada tahap yang baharu dan lebih tinggi. Bayangkan pula satu bentuk yang menyerupai donat atau sebentuk gelung. Dalam geometri suci, bentuk ini dipanggil torus. Ia adalah salah satu bentuk yang paling asas dan penting dalam menerangkan dinamik pergerakan tenaga. Torus merupakan sistem yang menyokong dan mengawal selia dirinya sendiri. Tenaga di dalamnya mengalir secara kitaran. Ia keluar dari satu kutub, menyebar ke seluruh permukaan dan kembali semula ke pusat melalui kutub yang lain. Proses kitaran ini mencipta medan tenaga yang kekal dan seimbang.
Para saintis percaya bahawa medan elektromagnetik di sekeliling manusia, iaitu aura kita, di sekeliling bumi, magnetosfera yang melindungi kita daripada radiasi suria, malah di sekeliling atom, semuanya mempunyai bentuk ini. Sesetengah teori turut mencadangkan bahawa seluruh alam semesta kita berbentuk seperti torus gergasi. Bentuk ini ialah model yang ideal bagi mana-mana sistem yang lestari, bermula dari sebiji ipal sehinggalah ke bintang. Ia menunjukkan bagaimana tenaga boleh beredar tanpa pernah kehabisan, sentiasa memperbaharui dirinya sendiri. Pernahkah anda terfikir apa persamaan antara paku pakis, kepingan salji dan garisan pantai? Kesemuanya adalah fraktal. Fraktal ialah bentuk geometri yang mengulang dirinya sendiri, walaupun dilihat dalam skala yang berbeza. Jika anda zoom masuk pada imej fraktal, anda akan melihat corak yang sama seperti imej asalnya yang lebih besar. Keadaan ini boleh berulang sehingga ke infinity. Inilah yang dipanggil prinsip keserupaan diri atau self-similarity. Alam semula jadi sangat mencintai fraktal. Dahan-dahan pokok menyerupai keseluruhan pokok itu dalam bentuk yang kecil, manakala ranting-ranting kecil pula adalah salinan yang lebih halus lagi. Sistem saluran darah manusia, sambaran kilat, banjaran gunung dan awan, kesemua ini adalah struktur fraktal. Fraktal membolehkan alam mewujudkan objek yang sangat rumit dan kompleks hanya dengan menggunakan peraturan mudah yang berulang. Dalam konteks geometri sakral, fraktal merupakan satu lagi manifestasi prinsip apa yang di atas adalah yang di bawah. Fraktal menunjukkan bagaimana kepelbagaian dan kerumitan bentuk yang tidak terhingga boleh lahir daripada satu algoritma tunggal yang ringkas. Inilah geometri yang menggabungkan huru-hara dan ketertiban dalam satu masa yang sama. Arkitek purba, sama ada secara intuitif atau sedar, telah mengaplikasikan prinsip geometri sakral semasa membina struktur yang paling penting. Mari kita ambil contoh piramid agung di Giza. Nisbah dan susun atur piramid tersebut mencerminkan pemahaman matematik seperti P dan V dengan ketepatan yang sukar dipercayai. Malah dipercayai bahawa ukuran fizikal piramid ini bersesuaian dengan dimensi bumi dan kelajuan putarannya. Katedral Gotik di Eropah zaman pertengahan pula adalah simfoni batu dan cahaya yang sebenar, dibina berlandaskan bunga kehidupan, flower of life, dan nisbah keemasan, golden ratio. Bentuk gerbang, penempatan tingkap mawar dan nisbah keseluruhan, semuanya dikira dengan teliti untuk mewujudkan ruang tenaga khusus di dalamnya yang dapat membantu jemaah dalam berdoa dan mengangkat semangat rohani. Malah, binaan megalitik purba seperti Stonehenge turut memperlihatkan pemahaman yang mendalam tentang astronomi dan geometri. Bagi masyarakat purba, seni bina bukan sekadar proses mendirikan bangunan, tetapi merupakan kaedah untuk mencipta semula keharmonian langit di muka bumi yang geometri sakra bukan sahaja menjadi bahasa para arkitek, malah turut digunakan oleh pelukis-pelukis terhebat. Ini jelas terlihat semasa era Renaissance, di mana seni dan sains berkembang seiringan. Leonardo da Vinci misalnya terobsesi untuk mencari keharmonian matematik dalam setiap aspek kehidupan. Karya beliau yang terkenal, Manusia Vitruvian, adalah gambaran sempurna manusia yang termaktub di dalam bulatan dan segi empat sama. Imej ini melambangkan kesatuan antara aspek spiritual dan material. Dalam lukisan-lukisannya yang lain, seperti Perjamuan Malam Terakhir dan Mona Lisa, kita dapat melihat penggunaan nisbah keemasan secara meluas.
Nisbah ini digunakan untuk mencipta komposisi ideal yang mampu menarik perhatian dan menimbulkan rasa ketenangan serta keindahan. Para artis ketika itu percaya bahawa dengan menggunakan perkadaran ilahi ini, mereka bukan sekadar menyalin realiti tetapi mendedahkan struktur tersembunyi yang sempurna di dalamnya. Ini seolah-olah mendekatkan penonton kepada pemahaman tentang rancangan pencipta. Bagi mereka, seni telah menjadi bentuk penemuan dan pengetahuan tentang alam semesta. Dalam amalan spiritual timur, geometri suci menjelma melalui bentuk mandala dan yantra. Mandala yang diterjemahkan daripada bahasa Sanskrit sebagai bulatan merupakan rajah geometri rumit yang melambangkan keseluruhan alam semesta. Biasanya, ia dibina mengelilingi satu titik pusat dan terdiri daripada bulatan sepusat, segi empat, serta pelbagai simbol lain. Proses mencipta dan merenung mandala adalah satu bentuk meditasi. Ia adalah kaedah untuk menumpukan kesedaran dan menghubungkan diri dengan pusat diri yang paling dalam. Yantra pula adalah rajah geometri yang lebih ringkas. Ia digunakan dalam Hinduisme dan Tantrisme sebagai alat meditasi dan ritual penyembahan dewa-dewi. Setiap garis dan bentuk dalam yantra membawa makna simbolik yang sangat mendalam. Figur-figur ini dipercayai bukan sekadar simbol kepada tenaga kosmik, malah bertindak sebagai penyalur atau konduktor langsung kepadanya. Dengan menumpukan perhatian kepada yantra, seseorang dapat menyelaraskan diri dengan getaran tertentu dan menarik masuk kualiti yang diidamkan ke dalam kehidupan mereka, sama ada kemakmuran, perlindungan mahupun pencerahan spiritual. Bagaimana kalau saya katakan kepada anda bahawa geometri itu bukan sahaja untuk dilihat tetapi juga untuk didengar? Sains kinetik atau kinematics yang diperkenalkan oleh saintis Switzerland Hans Jenny meneliti bagaimana bunyi dan getaran mempengaruhi sesuatu bahan atau jirim. Eksperimennya sangat mudah dilihat dan difahami. Mula-mula, sebarkan lapisan nipis pasir atau garam di atas plat logam. Kemudian, gunakan penjana untuk menyalurkan bunyi dengan frekuensi tertentu ke plat itu. Dan di sinilah keajaiban berlaku. Pasir itu mula bergerak dan tersusun menjadi corak-corak geometri yang amat rumit serta simetri yang sempurna. Sebaik sahaja frekuensi bunyi ditukar, corak itu akan berubah serta-merta. Corak-corak ini mempunyai persamaan yang menakjubkan dengan simbol-simbol dalam geometri sakral mandala, malah menyerupai bentuk-bentuk semula jadi seperti pada cengkerang penyu atau struktur rumit alga diatom. Ini secara jelas membuktikan idea purba bahawa alam semesta adalah getaran. Ia adalah muzik kosmik. Geometri sakral adalah manifestasi visual bagi simfoni kosmik ini. Setiap benda di dunia ini memiliki frekuensinya yang tersendiri dan frekuensi inilah yang menentukan bentuk fizikalnya. Mungkin ramai yang menganggap geometri sakral ini hanyalah domain mistikus purba dan penggiat seni. Namun, dalam abad ke-21 ini, para saintis mula menemui semula prinsip-prinsip ini pada tahap realiti yang paling mendalam. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa asas jirim bukanlah zarah pepejal tetapi medan tenaga yang sentiasa bergetar. Teori tali atau rentetan pula berpendapat bahawa semua zarah asas adalah tali, satu dimensi yang sangat kecil. Getaran tali inilah yang mencipta kepelbagaian dunia. Interaksi mereka digambarkan melalui kerumitan geometri yang luar biasa. Para biologi yang mengkaji struktur DNA melihat kewujudan spiral emas di dalamnya.
Sementara itu, kristalografer yang meneliti mineral menemui pepejal platonik yang sama dalam kekisi mereka. Ini bermakna sains moden tanpa disedari telah mengesahkan apa yang telah diperkatakan oleh cendekiawan kuno, bahawa asas kepada segala sesuatu adalah geometri. Cuma bezanya, kini kita tidak lagi memanggilnya sebagai rancangan ilahi, tetapi sebagai hukum fizik. Walaupun begitu, hakikatnya tetap sama. Yang dibincangkan ini memang menarik, tetapi persoalannya, bagaimana kita nak aplikasikan ilmu ini dalam kehidupan seharian kita? Mudah. Pertama, ia mengubah persepsi kita. Apabila anda mula menyedari corak-corak atau pola ini di sekeliling, pada kuntuman bunga, bentuk awan maupun dalam reka bentuk seni bina, kita mula melihat alam ini bukan lagi himpunan objek yang kacau bilau, tetapi sebagai satu sistem yang utuh, saling berkait dan sangat harmoni. Kesedaran ini sahaja sudah merupakan suatu amalan spiritual yang cukup hebat. Kedua, simbol-simbol geometri suci ini boleh dijadikan fokus meditasi. Pada corak seperti Flower of Life, kehidupan, Metatron's Cube, Metatron, itu menenangkan jiwa dan menyelaraskan diri kita dengan vibrasi atau getaran yang bersifat membina dan kreatif. Ketiga, prinsip ini amat berguna dalam bidang seni, reka bentuk atau ala semasa kita merancang lanskap taman. Itu kita menghasilkan ruang yang seimbang dan berharmoni. Kesedaran bahawa kita sendiri daripada corak-corak geometri universal ini akan memberikan kita satu rasa kesatuan yang mendalam dengan seluruh alam semesta, sekaligus kita tentang kedudukan dan tujuan sebenar kita di dalamnya. Dan di sinilah kita sampai ke persoalan utama yang sentiasa membelah pendapat antara saintis dan ahli mistik. Adakah semua corak geometri menakjubkan yang meliputi seluruh alam semesta ini hanyalah kesan daripada undang-undang matematik dan fizik yang kekal dan tidak boleh diubah? Mungkinkah bentuk-bentuk kehidupan, sama ada bernyawa atau tidak bernyawa, memang tidak dapat dibentuk selain daripada itu, kerana ia adalah cara yang paling cekap dari segi tenaga untuk menyusun jirim. Contohnya, kepingan salji terbentuk dengan 6 bucu kerana struktur molekul air, manakala cengkerang laut membesar secara lingkaran kerana itulah yang paling optimum. Inilah hujah utama dari sudut pandangan sains. Atau adakah kesemuanya ini sebenarnya menunjukkan kewujudan suatu akal yang agung, kesedaran atau, jika anda selesa memanggilnya, Tuhan yang telah meletakkan prinsip-prinsip harmoni ini sebagai asas kepada ciptaannya, seumpama tanda tangan seorang seniman pada karyanya. Barangkali alam semesta ini adalah satu fikiran dan geometri sakral adalah bahasanya. Jawapan muktamad tidak wujud, dan mungkin di sinilah, di dalam misteri inilah terletak keseluruhan daya tarikan itu sendiri. Jadi, kita telah mengembara dari bulatan ringkas kepada fraktal yang rumit, dari ajaran ahli falsafah purba kepada penemuan sains moden. Kita dapati bahawa geometri suci bukanlah sekadar koleksi corak yang indah. Ia adalah bahasa universal yang menerangkan segala-galanya, dari struktur DNA kita hingga pergerakan galaksi. Ia adalah pelan tindakan penciptaan yang tersembunyi di depan mata kita. Kesimpulan utama yang boleh kita ambil ialah alam semesta ini tidaklah huru-hara. Di sebalik kekacauan yang kita lihat, terselindung keharmonian dan ketertiban yang mendalam serta tidak terduga. Dan yang paling menakjubkan, kita bukan sekadar pemerhati geometri ini.
Kita adalah geometri itu sendiri. Setiap sel dalam badan kita, setiap fikiran dalam kepala kita bergetar mengikut hukum abadi ini. Kita adalah manifestasi geometri Tuhan yang hidup dan bernafas. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika ia membuatkan anda berfikir, jangan lupa like dan subscribe saluran ini agar kita dapat terus meneroka misteri terdalam dunia kita bersama-sama. Kini, soalan untuk anda, simbol geometri suci manakah yang paling dekat di hati anda dan mengapa? Atau adakah anda menganggapnya hanyalah matematik yang indah semata-mata? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Saya sangat teruja untuk membacanya.